penyakit yang disebut sebagai angin dalam perut, iaitu gastrik. Kadang-kadang bila angin ni serang dekat perut ustazah sampai menitiskan air mata. Bayangkan 10 minit sekali sakit angin sampai sesak nafas dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah, itu dulu. Sekarang tidak lagi. Dengan switch gel, ustazah ikhtiar dengan switch gel ni, alhamdulillah gastrik ustazah semakin bertambah baik. Mudah saja caranya. Kita tengok dekat botol ni kan. Senang saja. Dia macam roll on. Kalau rasa macam menyumbat je dekat dada tu, sapu dekat bahagian dada kita. Kalau sakit dekat bahagian perut, buka switch gel ni tadi macam tadi dan gosok dekat perut kita di bahagian yang sakit. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Selawat banyak-banyak. Bestnya lagi switch gel ni, bau dia Masya Allah. Bila ustazah buka ni je, dia akan keluar angin dah. Dia akan keluar angin sebab bau kuat daripada daun pudina dan juga buah pala. So, alhamdulillah kita dapat kelulusan daripada KKM kerana tidak ada langsung bahan yang terlarang. Semuanya bahan semula jadi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan ikhtiarkan dengan switch gel ini agar badan kita sihat, mudah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak dapatkan switch gel ni? Tekan link di bawah sekarang.